Gelap. So aku repeat lagi dekat sini. Hari ni hari cuti, tapi sebabkan hujan mungkin tak ramai orang mancing. Tapi dekat depan tu dah ada 2 orang. So ni hujan dah renyai-renyai lah. Tapi sana gelap lagi. So aku nak try sini dulu. Harap ada hasil. Licin juga. Air pun dah naik ni, dah tinggi ya. Air keruh pula. Aduh. Tuh. Wish, licin ni. Aku pakai kasut getah padahal. So, air dah nak tinggi 2 meter. Ikan bang. Keruh air. Tak ada nampak ni. Tak ada tanda-tanda. Ha? Oh ya ke? Saya pun baru 2 kali hari tu datang sini main. Ah? Apa? Tadi? Oh malam. Mana dah second time lah. Semalam kat sini kak? Duri. Apa stay sini ke apa? Masih. Dari mana? Dari ni apa FT? Oh, saja cuti ke apa? Kerja? Ada bawah ni. Dapat lagi. Apa? Sampai ni dia rentak. Cabut dia mulutnya. Aduh, tambah lebat lah hujan. Weh, tambah lebat hujan. Tambah lebat, baru baling 2 kali. Rehat masa setengah jam bagi apa, berteduh dulu. Sekarang dah okey sikit walaupun masih gerimis lagi, tapi gelap dah angin dah tolak pergi belakang. So insya-Allah dah tak hujan lagi lah lepas ni, walaupun masih gerimis lagi. Tapi alun boleh tahan padu. Tadi aku cuba dah baling 2-3 kali, ada juga tadi ada juga miss call kat ujung tu. Tu spot macam ni. Ni licin tau. Ni pakai jihad berat sikit lah. Aku yang paling besar, paling berat pun 2 gram je. Susah nak turun lah. Okay, strike. Alright.
Oh, caru. Alhamdulillah tak kumpau. Alhamdulillah tak kumpau. Tak. Alright, sini caru saiz-saiz macam ni. Oh, wow, 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 wow. Okey, strike lagi. Aduh, dekat. Okey, strike. Oh, kasar. Ah, mantap. Wih. Aduh. Hujan dah berhenti, cuma alun saja yang padu. Okey. Aduh. Okey, strike lagi. Oh, betul-betul strike eh. Oh, saiz boleh tahan tu. Baling strike ni. Sahnya lah. Ambil gambar. Okey. Padu lah. Bala juga aku datang sini mancing. Okey. Alah, lekat. Okey, strike. Aduh, lucut. Berundur sikit. Boleh. Ubah ke belakang sikit. Push, padu ni. Padu alun. Habis aku. Belakang justru lebih teruk. Sinilah terlindung batu sikit. Tu. Tu dia, ombak datang. Aku berlindung kat batu ni ya.
vertikal macam ni. Allah, sangkut. Sini dah keruh habis. Pindah sebelah sini pula. Kalau sana keruh, sini agak jernih sikit. Stop dah. Kan dah tak ada dah. Dan susah juga mengair dengan alun yang macam ni. Okay, alhamdulillah aku tak kumpang walaupun cuaca tak elok. Boleh 3 ekor tadi. Tapi itu je lah. Lepas tu dah tak ada dah. So aku nak balik dah. Alhamdulillah tak kumpang. Abang pula. Ha? Tadi ambil ruangan dia abang lagi. Dah. Main sini saja mancing lah. Rehat. Okey lah, saya gerak dulu.